Jom kita rungkaikan beberapa istilah penting: etika, moral, akhlak, adab dan juga nilai. Etika, moral, nilai, kita selalu dengar kan? Tapi sama ke maksud semua ni sebenarnya? Okey, untuk faham beza semua ni, kita kena tengok dari asas. Jom kita mulakan. Jadi, asas kepada semua ni adalah nilai. Inilah pegangan teras dalam diri kita. Nilai itu apa? Ia adalah kepercayaan asas kita tentang apa yang baik atau penting dalam hidup. Dan nilai ni ada banyak kategori. Dari yang bersifat material sampailah keagamaan dan intelektual. Dari nilai-nilai inilah terbentuknya lapisan seterusnya, iaitu watak dalaman kita atau akhlak. Akhlak ni bukan pasal satu tindakan je, tapi lebih kepada corak pemikiran dan sikap moral kita. Jadi, akhlak yang baik ni terzahir bila kita konsisten buat perkara yang baik. Itulah yang penting. Dan akhlak ni pula ditunjukkan melalui cara kita berkelakuan, iaitu moral dan adab. Moral pula, ia adalah prinsip betul dan salah yang dipersetujui oleh masyarakat sekeliling kita. Perkataan moral ni datang dari mores yang bermaksud adat. Memang kena dengan fungsinya kan? Kalau adab pula, ia lebih kepada etiket dan kesopanan kita bila bergaul dengan orang lain. Macam nilah, tak ada undang-undang suruh kita jadi sopan. Tapi biadab tu salahkan, itulah adab. Nah, lapisan paling luas sekali ialah etika. Ini adalah bidang kajian tentang semua konsep tadi. Dalam etika, kita kaji, kita persoalkan kenapa sesuatu itu betul atau salah. Ia lebih mendalam. Senang cerita, moral tu apa peraturannya? Etika pula kaji kenapa kita ada peraturan tu. Nampak tak kaitannya? Semuanya bermula dari nilai dalaman sampailah ke tindakan luaran kita. Setiap satu istilah ni, dari pegangan peribadi ke peraturan masyarakat, semuanya ada peranan penting. Okey, sekarang anda dah nampak kerangka besarnya. Persoalannya, yang mana satu paling penting bagi anda?